Ramai yang tertanya-tanya sama ada mahu menyimpan emas dalam bentuk fizikal ataupun melalui akaun emas Gap. Sebenarnya, kedua-duanya mempunyai kelebihan tersendiri dan boleh digunakan secara serentak. Emas fizikal seperti jongkong ataupun dinar sesuai untuk simpanan jangka panjang kerana kita memegang aset tersebut sendiri dan lebih sukar untuk dibelanjakan. Ini membantu mengawal disiplin kewangan dan bertindak sebagai simpanan kecemasan. Namun begitu, emas fizikal memerlukan modal yang lebih besar dan kurang fleksibel untuk dijual sikit-sikit. Sebaliknya, akaun emas Gap yang ditawarkan oleh Public Gold lebih fleksibel dan sesuai untuk mereka yang ingin bermula dengan bajet kecil. Kita boleh menyimpan secara konsisten mengikut kemampuan dan menambah gram emas sedikit demi sedikit. Strategi yang terbaik ialah menggabungkan kedua-duanya, iaitu menggunakan Gap untuk mengumpul emas dan menukarkannya kepada emas fizikal sebagai simpanan jangka panjang yang lebih kukuh. Semoga perkongsian saya ini bermanfaat. Sekiranya tuan-puan ada sebarang persoalan berkenaan dengan tabungan emas bersama Public Gold, boleh berhubung dengan saya. InsyaAllah saya akan bimbing sebaiknya.